Mana geng Ultra Melayu? Mana ahli politik Ultra Melayu? Mana slogan kerajaan diskriminasi Melayu? Dia membisu semua. Sebab penduduk yang kena halau, rumah yang kena roboh dekat kampung Jalan Papan semalam tu bukan orang Melayu. Harapnya korang semua dah jelas dah ya, bahawa kes-kes roboh rumah ni, kes-kes kena keluar daripada rumah ni, dia tak ada kena-mena dengan kaum sama sekali, tak ada kena-mena dengan agama. Ianya sama ada disebabkan status tanah ataupun pemaju. Video ni saya bukan nak ulas secara terperinci apa yang berlaku dekat kampung Jalan Papan tu, tapi saya nak dedahkan betapa hipokritnya orang kita dalam kes yang macam ni. Bila kena pada kaum dia meroyan macam orang gila tu. Dia hentam kerajaan macam-macam. Dia kata kerajaan cuba nak halau orang Melayu lah. Kemudian dia hentam pula polis. Dia kata polis hanya berani dengan orang Melayu sahajalah. Macam-macam isu sentimen agama dengan kaum dia main. Tapi bila kena pada kaum lain, dia menyepi. Tenang je, saya tengok dekat TikTok tak ada pula geng Ultra Melayu nak ulas pasal kes ni. Inilah barah dalam kepala sebahagian orang kita ni. Bila ada kes saja dia akan mainkan isu kaum dan agama saja. Dia bukan nak siasat, dia bukan nak kaji secara terperinci. Dia bukan nak tengok apa pandangan pemaju, apa pandangan kerajaan, macam mana nak selesaikan kes ni daripada sudut yang lebih matang. Tak. Yang dia tengok, oh ini diskriminasi Melayu, oh ini cubaan nak menghalau Melayu. Samalah macam ahli politik Ultra Melayu yang sangat jahat tu. Dia tunggang isu ni sebab dia nak main isu kaum supaya dia dapat viral dekat TikTok dan dia dapat sokongan daripada orang Melayu. Tapi yang jadi mangsa siapa? Rakyat juga yang jadi mangsa, tahu tak? Percayalah cakap saya. Walaupun saya dah terangkan macam ni, lepas ni bila ada kes lain yang berlaku pada orang Melayu pula, confirm dia akan main isu kaum juga. Dan bila kena pada kaum lain, dia confirm akan dia membisu. Siap dia hentam lagi penduduk yang ada dekat situ. Kononnya mereka tu pendatang, kononnya mereka tu memang tak boleh duduk kat situ. Itulah realiti anak bangsa kita.